Guys, kerja apa dekat Malaysia ni yang dibayar dengan gaji yang sangat rendah? Okey, kalau sebelum ni kerajaan dah umumkan di mana rate 1,500 sebelum ni basic dan dah dinaikkan kepada 1,700 dan benda tu dah berkuat kuasa hampir setahun dah. Okey, start bulan 8 tahun lepas sampailah sekarang ni dah hampir bulan 8. Okey, dah hampir setahun dah 1,700 pun. 1,700 tu dah pun dilaksanakan. Okey, so dalam video kali ni kita nak pergi tengok kerja apa, alright, yang menerima gaji minimum 1,700 ni, tak termasuk dengan OT, tak termasuk dengan allowance dan sebagainya lah. Okey, so kalau tak ada benda-benda tu, mereka hanya dibayar dengan 1,700 sahaja. Bagi kita mungkin gaji tu kecil, tapi mungkin orang lain bagi mereka besar dan mereka boleh gunakan untuk menampung keperluan hidup. So, jangan lupa guys, kalau korang yang belum subscribe, jangan lupa tekan subscribe dekat bawah ni. Jom kita pergi roll intro dulu. So, dalam video ni aku nak senaraikan antara 10 jenis kerja yang menerima gaji yang paling rendah ni. Di tangga ke-10, pekerjaan yang paling rendah dibayar gajinya adalah kerja sebagai tukang cuci ataupun cleaner. Purata gaji asas mereka ni biasanya dalam sekitar 1,500 hingga 1,700. So, bayangkan seawal jam 6 pagi, diorang dah start mula menyapu, mengemop, membersihkan tandas dan pejabat ataupun pusat membeli belah. Okey, risikonya bukan sahaja pada penat fizikal, tapi terdedah kepada bahan kimia pembersihan dan kotoran setiap hari. Kerja seperti mereka ni memang sangat diperlukan oleh sektor-sektor industri dekat luar sana tu. Okey, sebab tanpa mereka ni tempat kerja akan jadi kotor, tak bersih dan berbau sebagainya lah. So, dengan adanya cleaner ni, barulah kita boleh hidup dalam suasana yang bersih dan juga bau yang wangi. Nombor 9 adalah kerja sebagai pelayan restoran ataupun pembantu dapur. Dekat Malaysia kita ni, budaya makan dekat luar ni memang sangat kuat. Tapi, korang tahu tak, sebahagian besar pelayan dan juga pembantu dapur ni dibayar dengan gaji yang minimum. Waktu kerja mereka juga sangat panjang, kadang-kadang melebihi 10 hingga 12 jam sehari. Kerja macam ni sebenarnya tak boleh duduk, jadi kena berdiri berjam-jam, angkat barang berat dan menghadap pelbagai jenis ragam pelanggan. Kadang-kadang tu kalau waktu peak time tak menang tangan untuk nak layan pelanggan-pelanggan ni, sampai kan tak ada masa langsung nak makan dan nak rehat. Nombor 8 adalah kerja sebagai cashier dan juga pekerja-pekerja runcit. Cabaran utama untuk orang yang kerja macam ni bukan setakat kena imbas barang, tapi risiko berdiri paling lama. Tak boleh duduk kadang-kadang tu. Okey, sebabkan customer ramai, right? Dan selain daripada tu juga, sepanjang shift tu kalau ada risiko short duit, okey, mana kata duit hilang sepanjang kita bekerja tu, cashier itulah yang kena ganti dan ditolak gaji mereka. Bila kita pergi dekat pasar raya yang besar, orang yang duduk dekat kaunter yang imbas barang kita tu selalunya menerima gaji basic 1,700 sahaja sebulan. Tapi kerja-kerja yang macam ni nampak relax waktu tak ada customer. Tapi kalau contoh waktu hujung bulan, okey, waktu time gaji, bonus dan sebagainya, waktu-waktu macam tu memang tak ada chance lah, okey, pekerja-pekerja cashier ni untuk nak duduk sekejap ataupun nak relax, kecuali ada orang yang ganti. So, nombor 7 pula adalah pekerja stesen pam minyak. Walaupun ada stesen minyak yang beroperasi selama 24 jam dan menjana keuntungan ribuan ringgit secara harian, majoriti pekerja barisan hadapan stesen minyak ni hanya bergantung pada gaji minimum mereka. Dan kerja-kerja sebegini sebenarnya terdedah kepada cuaca yang panas, bau wap minyak dan juga risiko keselamatan, terutamanya pada yang bekerja pada shift malam. Nombor 6, kerja yang menerima gaji yang rendah juga adalah kerja sebagai pengasuh ataupun pembantu taska. Ini adalah isu yang agak menyedihkan sikit. Tugas mereka ni adalah untuk menjaga anak-anak kecil, memastikan keselamatan mereka, bagi makan dan mendidik anak-anak ni. Ini adalah tugas yang sangat kritikal. Tapi malangnya, banyak pengasuh dekat taska swasta ni, terutamanya di kawasan luar bandar, hanya dibayar sekitar 1,500 hingga 1,700 sahaja. Gaji basic. Okey, tanggungjawab, emosi dan juga nyawa yang diorang pegang sangat-sangat besar. Tapi ganjaran kewangan masih belum seimbang.
Nombor 5 adalah pekerja sebagai operator kilang. Sektor-sektor pembuatan adalah antara penyumbang terbesar kepada ekonomi negara. Tapi, bagi seseorang operator kilang yang gaji asas mereka hanya RM1,700 sahaja. Untuk nak mencukupkan keperluan pendapatan bulanan mereka ni, mereka perlu bekerja lebih masa untuk dapatkan gaji RM2,000 lebih dan ke atas. Alright, ada yang terpaksa buat kerja overtime berjam-jam, kena bekerja juga pada hari cuti, kena bekerja juga pada hari cuti umum dan juga kena datang untuk kerja pada shift malam ataupun buat double shift. Nombor 4 adalah pekerja sebagai buruh binaan. Pekerja-pekerja macam ni adalah orang yang bertanggungjawab untuk membina struktur bangunan. Contohnya macam bangunan, contohnya macam kedai, rumah dan sebagainya. Pendapatan diorang juga kadang-kadang tu bergantung kepada projek ataupun pendapatan harian. Ada setengah tu dibayar paling maksimum dalam 100 hingga 120 setiap hari. So katakan hari tu hujan ataupun tak ada projek, maksudnya tak adalah gaji pada hari tu. Dan pekerja-pekerja macam ni juga terdedah kepada risiko-risiko keselamatan yang sangat tinggi dan juga berdepan dengan keadaan cuaca yang panas terik setiap hari. Nombor 3, sektor yang menerima gaji yang rendah juga adalah kerja sebagai pengawal keselamatan. Kebanyakan pekerja safety guard ni bekerja selama 12 jam setiap hari dan mengikut shift. Walaupun gaji kasar diorang ni boleh mencecah RM2,000 lebih disebabkan jam kerja yang panjang ataupun OT yang wajib, gaji pokok asas mereka masih lagi berada pada kadar RM1,700 sahaja. Risiko-risiko utama untuk kerja-kerja yang macam ni adalah daripada segi keselamatan mereka sendiri. Kadang-kadang bila bekerja waktu malam ni boleh terdedah kepada bahaya serta berdepan cabaran masalah kesihatan. Nombor 2 adalah kerja sebagai kerani di syarikat-syarikat kecil, terutamanya junior admin. Ramai yang ingat bila kerja pejabat je gaji mesti besar. Tapi realitinya kerja di syarikat kecil ataupun PKS, SME selalunya ditawarkan dengan gaji permulaan sekitar RM1,700 hingga RM1,900. Walaupun bertulis kerani, skop kerja mereka ni selalunya merangkumi urusan-urusan akaun, surat menyurat sehinggalah urusan-urusan yang melibatkan pengurusan daripada segi logistik. Ada sesetengah kerani tu juga yang terpaksa uruskan urusan dengan supplier ni. Nombor 1, kerja yang dibayar dengan gaji yang rendah juga adalah kerja sebagai tukang angkut sampah. Kerja-kerja mengangkut sampah ni melibatkan tugas memungut, memuatkan dan juga melupuskan sampah sarap dari kawasan kediaman dan juga komersial ke pusat-pusat pelupusan. Skop kerja mereka mengumpul tong sampah domestik ataupun sisa kebun di kawasan perumahan, memasukkan beg sampah ataupun perabot terpakai ke dalam kenderaan pengangkutan ataupun lori sampah, memastikan kawasan sekitar tapak kutipan sampah tu mestilah bersih daripada sisa-sisa sampah. Antara risiko kerja yang macam ni adalah daripada segi gangguan kesihatan. Bila selalu terdedah di kawasan persekitaran yang berbau ni boleh menyebabkan masalah-masalah kesihatan kepada individu tersebut sekiranya langkah-langkah keselamatan tidak diambil kira. So, jadi itu antara 10 jenis pekerjaan dekat Malaysia ni yang menerima bayaran ataupun gaji yang rendah. Okay, so tujuan kita untuk dedahkan pasal pekerjaan-pekerjaan ni bukan untuk nak merendahkan golongan-golongan yang bekerja dalam sektor yang macam ni. Okay, tapi kita nak tingkatkan kesedaran, alright, yang mana dekat Malaysia ni pun ada yang masih lagi terpaksa bekerja, okay, untuk menerima gaji bagi menampung keperluan hidup. Okay, kalau yang bekerja di sektor yang macam ni tapi berada di kawasan luar bandar tu, insyaAllah lah boleh lagi teruskan kehidupan. Tetapi macam mana yang tinggal dekat kawasan-kawasan bandar, contohnya macam KL, Selangor, Pulau Pinang, Johor Bahru yang berada betul-betul dalam kawasan ibu kota ataupun dalam kawasan bandar, yang mana cost living dekat kawasan bandar ni memang sangat tinggi. Ditambah pula dengan family yang ramai, anak yang ramai. So untuk nak meneruskan kehidupan terpaksalah buat 2-3 kerja juga. Okay, so macam mana korang pernah ada tak pengalaman bekerja
bekerja dalam sektor-sektor yang macam ni. Boleh juga kongsikan korang punya pengalaman ataupun pendapat dekat bawah ni. Okay guys, so aku rasa itu juga video yang aku nak kongsikan kali ni. Harap bermanfaat dan harap memberikan sedikit info dan juga maklumat kepada korang semua. So pada korang yang belum lagi subscribe channel aku ni, jangan lupa guys tekan subscribe dan tekan like dekat bawah ni. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk next video akan datang. Aku Firdaus. Assalamualaikum guys. Bye.